Oh ya ke? Ya. Aku tak nak tanya, nanti nampak kau macam belagak pula. Okay. Akibat dia sekarang. Map, aku nak Dangerous Grass. No. Dia baru nak putar-putar Flying Cloud. Claw. 60. Okay, kali ni quite Awan balance. terbang. Quite balance untuk kedua-dua buah pasukan. Tapi sekarang ni yang band keluar. Okay. Ini yang tentang Sorapaya. Dia daripada season berapa handle team? Season 8. MPL. Yes, 8. Season MPL. Dia malah season MPL. Dia Teruk bunyi kelak kau. Dia season 8. Dia banyak pengalaman dan ini pengalaman yang paling mahal dan antara yang jauh dia pergi juga. Sebab dia pernah top 3. Dan sekarang ni bila nampak dia ban keluar Grok, kat situ ada sense of something yang di mana pasukan Vamos berkemungkinan nak Grok sebagai first pick. Kalau aku tak dapat Grok, kau tak dapat Grok. Ya. Dan mereka dapatkan Gatot untuk cuba kalau pasukan Master Vicious nak ambil Kalia. Kena ingat, Leo ni masih ada Grok. Masih ada Franco. Ya. Tapi bukan itu yang aku nak highlight kan? Estes. Yes, Estes. Adakah ini adalah yes for Estes? Not yet lah. Not. Untuk atas ni. Pick atas. Okay. Dia mungkin pick yang lepas tu sikit. Tapi Kimi dan juga Hilda akan diambil. Menjangkakan mungkin agak. Kenapa Hilda? Sebab ada Lancelot lagi. Kau macam ulang balik ayat aku. Ya, sebab aku nak cakap. Tiba kau cakap juga. Kau tanya aku. Betul juga. Okay. Alright. I think Ruby should be okay. Ruby kalau aku kat sini ambil Farsa dan Lancelot. Farsa Lancelot. Okay, itu satu pilihan. Jangan fikir lama. Bukan kau yang lambat. Bukan player kau yang lambat. Aku rasa kalau Valentina okay tak? Terlalu awal. Dan tak nampak apa lagi speciality yang boleh digunakan. Tapi Hayabusa akan dikunci ketika ini selepas menyaksikan agak sukar atau menggunakan Lancelot dan Cici yang still lagi available mungkin akan diberikan kepada saudara Nato. Saudara dia? Bukan. Tapi Cici antara hero yang termasuk dalam list hero yang telah pun diberikan nerf tapi masih lagi diutamakan untuk sama ada di ban ataupun diambil. Kali ini diambil oleh tim Vamos untuk Master Vicious pick yang ketiga. Aku rasa dia orang ambil lah Lancelot. Kalau nak bagi Roughman Marksman, ambil Lancelot. Kalau nak bagi Uni kebebasan, ambil Sushin. Mereka nak Ruby. Satu pun tak kena. Satu pun tak guna. Alright, dengan pengambilan Ruby ni bagi aku rasa sebenarnya lebih selamat lah Ruby dekat bahagian gold lane. Sebab apa tau, bila ada Ruby dekat bahagian gold lane, mereka boleh continuous team fight. Dan itu memangnya apa yang diinginkan selesa untuk pasukan Monster Vicious. Dan ada potensi kita boleh nampak Estes juga akan dipilih oleh mereka, memandangkan pasukan Vamos sudah pun mengambil Hayabusa. Kelemahan kelemahan Hayabusa ketika mana akan ada heal yang besar. Ya. Dan kita kena faham bagaimana bukan saja healing yang power bagi sekiranya Shadow Kill tu berkumpulan. Dan bila Estes ada takkan mereka akan bermain secara berkumpulan, menambahkan lagi kesusahan untuk penggunaan Hayabusa tersebut. Dan ini satu planning sangat baik mengeluar Xbox. Kalau nak ambil Esmeralda untuk pasukan Vamos, Xbox Ya, Xbox setuju. Tapi ini membuktikan bahawa masih lagi versatile untuk pasukan Master Vicious. Cici boleh letak. Bukan, untuk Master Vicious. Baxia still open. Barat still lagi ada. Tapi abang ni mempunyai Nolan 11 skin. Siapa yang bertuah hari ini? Tapi nampak? Macam sudah terang lagi bersuluh Sid ingin menggunakan hero-hero berat dekat bahagian jungle. Mereka menggunakan Yves dan sekarang ni Yushin memaksa
Antara hero-hero berat yang masih lagi available, Kai. Kena ingat ada banyak. Baxia, Barat, Akai. Dan kemudian kalau dia nak gunakan mungkin Martis kat bahagian jungle. Tapi let's spot event keluar di saat-saat akhir juga. Kat sini dia boleh je ambil Chow. Betul. Dan Chow tu adalah Chow roam damage untuk Leonie Macam dia buat masa hari pertama lawan Homeboys. Ya. Walaupun perlawanan itu mereka kalah. Menang. Yang dia bantai MLQT. Oh lupa. Satu sepak, patut satu sepak. Ya, patut tumbuk hilang terus. Oh, okey. At least kurang-kurangnya kalau tak nak Chow damage, masih lagi ada option. Masih ada option. Tapi kita nampak sekarang ni mereka memerlukan damage. Kalau mereka nak hyper carry terhadap Kimi, Estes nampak macam okey juga untuk digunakan buat masa sekarang. Tapi mereka akan ambil Gwyn, berpotensi di bahagian jungle. Yes. Juga boleh main kat roam. Roma. Ya. Juga boleh jadi Roma damage ya? Tak sesuai. Dia akan sebab dia lebih kepada nak set up. Dia nak stun tu. Dan dia sebenarnya bagi aku lah, dia boleh counter Aya. Kalau Aya dah hilang shadow lah. Dia tak macam mana, dia tergantung juga sebenarnya. Tapi abang tu dah abang tu dah glory dan dia punya highest pun immortal bro. 129 Zon highest idola aku. Dia nak tunjuk nama dia tu. Zon idola aku. Dia adalah pemain Roma. Dan kena ingat bang, abang kena hidup lama. Sebab pemain Roma sekarang dah semakin lama semakin kurang kat Malaysia. Farsa dan juga Esmeralda. Gol? EXP? Esme EXP. Esme EXP, Cici Gol. Sementara tu untuk pasukan MV. Now apa yang mereka nak tunjukkan daripada ada ni? Mereka akan ambil fighter. Tak boleh. Memang Baxia. Ini Baxia. Walaupun dah cuma ada Cici je lah. Macam mana Sid? Aku masih lagi tengah berfikir. Rasa kalau Baxia okey kat sini, dia boleh lawan dengan Farsa, boleh lawan dengan tapi Tamus EXP. Tamus EXP lawan dengan Gorgeous Esmeralda. Dia boleh menang ni sebab dia ada true damage. Itu yang menarik. Tapi sekarang ni kita akan saksikan terus perlawanan yang akan berlangsung di dalam Land of Dawn. Perlawanan yang keempat yang antara Team Vamos berapa dengan Master Vicious, Kuga. Doa perlu untuk kita akan terus bersama dengan caster kita sekarang. Terima kasih diucapkan kepada para panelis kita. Kita akan bersiap sedia untuk saksikan perlawanan pada kali ini antara Team Vamos dan juga Monster Vicious. Di mana untuk pasukan Monster Vicious, mereka dah berjaya untuk dapatkan 2 mata kemenangan dalam genggaman. Manakala untuk Team Vamos perlu untuk menyamakan kedudukan. Betul, satu saja lagi mata yang diperlukan untuk pasukan Monster Vicious. Flying Cloud adalah map yang dipilih. Jadi, tanpa membuang masa, ayo kita masuk ke dalam Land of Dawn. Perlawanan di antara pasukan Monster Vicious berhadapan Team Vamos. Kita akan saksikan perlawanan pusingan pada kali ini, pusingan yang keempat. Adakah Team Vamos mampu untuk menyamakan kedudukan mereka dengan pasukan Monster Vicious ataupun sebaliknya? Pada pasal permainan seperti biasa, kita boleh nampak bagaimana di bahagian tengah akan mengalami sedikit sebanyak masalah baik untuk Team Vamos maupun pasukan Monster Vicious untuk memastikan mid laner mereka berjaya untuk capai level 2 dengan lebih pantas. Namun begitu, untuk pasukan Monster Vicious, kali ini kita boleh nampak yang mereka jadi bermain dengan lebih agresif. Mungkin dengan adanya Hilda daripada Leonie yang sememangnya akan berikan satu vision yang lebih luas untuk pasukan Monster Vicious. Tadi kita nampak Leonie yang memulakan team fight dengan setup yang baik. Tapi kali ini kita akan lihatkan dia akan melakukan pick off dengan adanya penggunaan Hilda ini. Juga lihat bagaimana Leonie baru cerita tentang dia. Hampir saja untuk tertumbang tapi Zon. Ada kolam hijau. Boleh lari. Alamak, kena lompat pula first blood. Untuk Uni. Zon terus saja dijadikan sebagai mangsa darah yang pertama pada minit yang pertama juga. Tapi untuk pasukan Monster Vicious kali ini, mereka nampak lebih bersedia
Terutamanya apabila satu kill dan setiap kali pergerakan bergerak dengan cukup statistik. Tapi untuk pastikan daripada tim Vamos masih lagi berada di fasa permainan, boleh saja nak memastikan yang rotasi bergerak ke arah turtle yang pertama, memberikan satu impak yang berbeza pula untuk mereka. Di bahagian tengah, Chibi beberapa kali juga memancing pemain daripada pasukan Monster Vicious untuk keluar daripada pergerakan mereka dan mula untuk menunjukkan muka. Mungkin kalau kena Quad Shiro tersebut, Flicker akan digunakan oleh Bondol. Itu adalah satu percubaan yang baik juga oleh Chibi. Tapi kita lihatkan sekarang ini 2 purify sebenarnya untuk tim Vamos. Sedikit tukarkan ke Uni. Dapatkan 2 pemain tersebut. Namun Turtle lapor mula muncul. Turtle yang pertama yang mula ditarik oleh tim Vamos. Chibi diberi risan hadapan. Feather Strike terus saja digunakan oleh Clockwood. Tapi Uni masuk dapatkan turtle yang pertama untuk pasukan Monster Vicious. Uni dapat turtle. Leoni pula dijadikan mangsa. Tetapi terbalui juga sebenarnya sebab Leoni Roma. Mereka juga berjaya dapatkan turtle. Tapi bagaimana sekarang ini? Raf bersama dengan Natko. Kedua-duanya seimbang saja. Ada spell vamp boleh untuk bertahan dengan lama. 2 minit waktu perlawanan. Pasukan Monster Vicious sedikit mengungguli daripada segi ekonomi. Ya, sedikit tapi tidaklah begitu ketara dengan tim Vamos. Masih lagi boleh seimbangkan keadaan, terutamanya kalau mereka mula bergerak ke arah turtle yang kedua nanti. Tapi untuk pasukan Monster Vicious, apabila mereka dah berada di posisi yang agak selesa juga, walaupun perbezaan tidaklah begitu ketara dengan tim Vamos, mereka boleh saja untuk berikan fokus sama ada nak memaksa sedikit sebanyak pergerakan Chibi ataupun nak menutup ruangan Natko. Kita tahu Natko merupakan seorang pengguna cici yang cukup baik dekat bahagian gol, dan itu mungkin akan jadi satu perkara yang kemudian harinya menyukarkan pergerakan pasukan Monster Vicious. Ya, itu sudah pasti. Tapi Chibi fokus ke arah Leoni terlebih dahulu. Avatar of the Guardian terkena kepada Leoni. Akan terus tumbang. Clockwood berjaya untuk mendapatkan pemain tersebut. Zon pergerakannya telah pun disekat. Uni lompat tak terkena kepada sesiapa. Tapi Zon hampir jadi mangsa. Namun tak ada masalah untuk dia. Nak pulang semula. Kill yang kedua untuk tim Vamos. Bagaimana kali ini mereka berjaya untuk menutup sedikit sebanyak pergerakan pasukan Monster Vicious. Namun target mereka sebentar tadi adalah Leoni yang merupakan Roma. Masih lagi ada ruang untuk pasukan Monster Vicious stabilkan balik keadaan. Tapi kalau di posisi sekarang ini, masih lagi perlahan antara tim Vamos dan juga pasukan Monster Vicious, lebih kepada nak pancing siapa yang akan mulakan team fight. Tapi Gorgeous dekat bahagian bawah beberapa kali dipancing untuk keluar daripada menara tersebut. Ya, Gorgeous dia ada purify juga. Boleh untuk tandingan lama, tapi cantiknya skin Tamus ni. Macam Moskov punya skin, dia punya ulti tersebut warna purple. Tapi bagaimana? Ada purify, tak ada masalah untuk Gorgeous nak melarikan diri. Namun turtle yang berikutnya akan mula muncul. Jadi kita lihatkan bagaimana Natko dah pun menyiapkan War Axe atau itemization Dao yang berikutnya. Kali ini fokus kepada turtle yang kedua di bahagian bawah. Gorgeous semestinya akan diasap beberapa kali oleh pemain pasukan Monster Vicious. Tarikan turtle mula untuk dilakukan oleh mereka. Tim Vamos juga mengintai peluang jikalau ada masa yang boleh mereka untuk masuk. Tapi kita tengok bagaimana Uni akan diberi ketumpuan terlebih dahulu. Cantik lompat dapat pada waktunya. Namun Uni yang punya sangat rendah. Natko memberikan tumpuan kepada Uni. Namun Avatar of the Guardian ke bahagian belakang. Semula Chibi telah pun ditumbangkan terlebih dahulu. Turtle milik siapa? Bondo berjaya mendapatkan turtle. Clockwood juga telah pun ditumbangkan. Kali ini Natko cuma untuk melarikan diri. Juga dia boleh untuk memberi damage. Namun Leoni dapat double kill. Zon diculik. 3 orang gugur untuk tim Vamos. Cukup agresif daripada pasukan Monster Vicious apabila kali yang keduanya mereka berjaya untuk mengunci turtle lagi dan lagi. Namun untuk tim Vamos kali ini berada di posisi yang agak kurang stabil bagi mereka. Minit yang kelima. Namun untuk pasukan Monster Vicious mereka boleh bergerak dengan lebih agresif. Ini adalah satu kelebihan apabila mereka berjaya untuk dapatkan Hilda dalam permainan. Leoni boleh saja nak buka mana-mana bush yang berhampiran untuk pastikan tidak ada mana-mana pemain daripada tim Vamos yang menghampiri kedudukan mereka. Tapi sekarang ini bertukar arah, mencuba untuk dapatkan menara di bahagian atas ini. Raf, Bondol dan juga Uni cuba untuk memancing Natko keluar. Tapi Natko dengan menggunakan cici kita nampak dia jadi lagi berdisiplin. Sebabkan kita tahu damage output daripada Natko apabila berjaya untuk dapatkan power spike untuk cici ini juga berjaya untuk dapatkan mana-mana pemain untuk pasukan Monster Vicious. Tapi sekarang ini perlu untuk tenang seketika. Ya, pasukan Monster Vicious mendahului 2,200 gol. Bagaimana hampir saja untuk menara dekat bahagian atas dihancurkan. Namun lihatkan hampir masuk 6 minit waktu perlawanan. Berkali-kali kita lihatkan. Taklah berkali-kali. 2 kali turtle. Chibi yang tumbang terlebih dahulu. Itu akan menyebabkan kesukaran lah untuk tim Vamos sebenarnya. Tuan tak boleh lagi nak melakukan pencurian dengan penggunaan Avatar of the Guardian. Sebab perkara tersebut adalah sangat-sangat sukar juga. Juga untuk Clockwood tetap diganggu oleh Leoni apabila Fatty Strike yang dibuka. Okey, dekat bahagian atas.
Percubaan untuk memancing keluar pemain pasukan Vamos diteruskan oleh pasukan Monster Vicious. Ada VDS strike yang telah pun dibuka, tapi pemain tersebut boleh saja melarikan diri avatar mereka daripada zone. Uni boleh saja melarikan diri, tetapi pasukan Monster Vicious masing-masing dah sampai. Macam mereka nak paksa pertarungan ini. Raf belum lagi ada percubaan untuk memaksa kerana tim Vamos mereka akan berpatah balik melakukan pusingan U terlebih dahulu, tetapi menara penting kat bahagian tengah. Momo berjaya dapatkan menara tersebut. Fokus sekarang ini adalah kepada turtle yang terakhir, baik pasukan Monster Vicious ataupun tim Vamos. Namun begitu, untuk pasukan Monster Vicious kali ini mereka dah mula untuk melakukan zoning dengan lebih jauh. Raf di bahagian harapan cuba untuk menarik segala damage yang dikeluarkan oleh tim Vamos, tapi Natko juga dah menunjukkan muka. Uni dapatkan turtle yang terakhir. Uni dapatkan turtle dengan sangat-sangat mudah tanpa saingan, tapi sekarang ini mereka perlu untuk balik. Gorgeous dan juga Zone terus ditekan. Bagaimana retribution yang tepat pada waktunya, sebab tiada langsung percubaan daripada pasukan Vamos. Mereka ada nak cuba, tapi agak sedikit terlewat bila pasukan Monster Vicious mereka dapatkan turtle dengan sangat pantas. Begitu juga dengan Momo. Mindset dia fokus kepada tiang saja. Keadaan menjadi lebih sukar apabila pasukan Monster Vicious dah berjaya untuk dapatkan 2 menara pula sekarang ini. Menara di bahagian tengah yang kita tahu adalah nadi dalam permainan. Untuk mana-mana pasukan, sangat perlu untuk mereka pastikan menara di bahagian tengah ini bukanlah target utama untuk dipecahkan. Tapi rotasi di bahagian atas mula dipaksa oleh pasukan Monster Vicious. Lompatan daripada Zone tak terkena, tapi Raf perlu untuk lebih berhati-hati. Bagaimana pun VDS strike tetap akan terus diganggu oleh Leoni. Terkena bagi Cherokee, tapi Natko berjaya untuk dapatkan pemain tersebut. Natko berserangan dekat bahagian hadapan, tetapi tumbangkan Bondos berjaya untuk mendapatkan pemain tersebut. Begitu juga dengan Zone. Double kill untuk Bondos. Rotasi daripada pasukan Monster Vicious nampaknya lebih pantas apabila mereka berjaya untuk mematikan langkah satu persatu pemain daripada tim Vamos. Menara bahagian atas ini nampak gaya akan dipecahkan oleh pasukan Monster Vicious sekaligus menjadi menara yang keempat untuk mereka. Lot di bahagian bawah akan muncul kurang daripada 40 saat saja lagi. Namun begitu untuk tim Vamos, mereka perlu bangkit dengan keadaan segera. Ini dah masuk minit yang ke-8. Perbezaan ekonomi juga semakin ketara. 5,200 antara pasukan Monster Vicious dan juga tim Vamos. Jarak jurang tu semakin jauh. Jadi untuk tim Vamos, mereka perlu cari cara macam mana nak seimbangkan balik keadaan. Ya, Monster Vicious mereka mengungguli sebenarnya. Kan daripada sudut itemization juga Sky Piercer dah pun disiapkan oleh Bondos sama dengan Glowing Wand. Bagaimana tadi kita nampak apabila adanya setup daripada Uni, lalu continuous damage yang diberikan daripada Bondos sangat-sangat memedihkan. Sebabkan pasukan Vamos tak mampu untuk menadah major damage daripada pemain tersebut. Okey, sekarang ni posisi Lord di bahagian bawah mula ditarik oleh pasukan Monster Vicious. Uni cuba untuk mendapatkan Lord tersebut, tetapi Zorn dan juga Gorgeous dah mula untuk tunjukkan muka. Akankah ada ruang untuk tim Vamos lakukan curian Lord, tapi dah di-reset semula. Uni dan beberapa rakan lain masih lagi masuk. Cantik, Purify dapat digunakan, tapi sekarang ini Zone melompat terkena kepada satu orang pemain, namun Uni nyawanya sangat rendah, tetapi Gorgeous yang berjaya untuk mendapatkan pemain tersebut. Uni ditumbangkan, namun Momo berjaya untuk mendapatkan Narco terlebih dahulu. Siapa seorang kat situ? Zone sebenarnya dah pun ditumbangkan. Chibi akan ditekan, ada Quiet Shadow boleh untuk melarikan diri, namun Conceal yang telah pun dibuka. Mereka tidak memaksa, 2 orang daripada tim Vamos setelah pun ditumbangkan. Manakala untuk pasukan Monster Vicious mereka tumbang 1, tetapi tetap ingin memaksa untuk dapatkan objektif ini. Namun Gorgeous perlu untuk ada yang menemani beliau saat dapat dibuka. Gorgeous telah pun dijatuhkan. Draft juga dapat dijadikan mangsa, tapi Leoni nyawa yang sikit rendah, tapi Momo dia keras sangat tu. Okey, Chino kill telah pun digunakan. Chibi dapatkan 1. Momo dicari, Kloku dapatkan Momo. Kali ini tim Vamos dah kembali. Dia kembali dalam permainan untuk tim Vamos. Namun untuk pasukan Monster Vicious, mereka seolah-olah kehilangan arah tuju mereka apabila tim Vamos berjaya untuk menguasai permainan. Dan kali ini Lord berjaya untuk didapatkan oleh tim Vamos. 1 lagi tambahan manpower untuk mereka nak menuju ke arah perkarangan base pasukan Monster Vicious. Tak ada masalah untuk tim Vamos nak bergerak secara 3 lane. Lord yang berjaya untuk didapatkan oleh pasukan Vamos atas kesilapan yang dilaksanakan oleh pasukan Monster Vicious. Uni perlu untuk bertenang dulu. Sebentar tadi dia yang tumbang sebenarnya, sebabkan pertarungan tersebut berikan kesukaran kepada mereka sebenarnya. Tapi Lord berada dekat bahagian bawah. Lord yang mula berarah ini merupakan Lord untuk pasukan Vamos. Nara yang akan diberikan tumpuan terlebih dahulu.
Perbezaan ekonomi semakin lama semakin rapat untuk pasukan Vamos. Tapi Lot dah pun tiba dekat bahagian bawah. Raf cuba untuk melakukan zoning out terlebih dahulu. Kali ini Lot telah pun mula untuk mengentak menara. Dekat bahagian bawah waktu ini Uni melompat tidak terkena kepada sesiapa. Tapi Gorgeous terpaksa guna kembali file. Lompatan avatar mereka kena dua. Zon! Kali ini Chibi dah pun dijadikan mangsa di bahagian yang berbeza. Zon juga akan hilang mereka kill untuk Bondos. Gorgeous akan terus dicari. Gorgeous akan dikejar. Gorgeous lenyap. Double kill untuk Bondos. Kali ini Natko dan juga Klokun sahaja yang berbaki. Natko dan juga Klokun terpaksa menggalas tugas dengan lebih agresif. Tapi sempat untuk Raf didapatkan. Apabila Fatal Strike pada Klokun tepat pada waktunya. Tapi untuk pasukan Monster Vicious, meskipun mereka kehilangan Lord yang pertama sebentar tadi, mereka masih lagi berjaya untuk memastikan kawasan tim Vamos tidaklah bergerak dengan terlalu jauh untuk mereka seimbangkan lagi keadaan. Leonie dah sampai dapat tamat dalam permainan. Tapi kita tengok instant replay. Apa benda yang berlaku dekat bahagian bawah tadi sebenarnya? Di mana team fight dah pun dipaksa oleh pasukan Vamos. Tapi di follow up pula dengan pasukan Monster Vicious. Mereka terbalikkan keadaan untuk dapatkan satu persatu kill. Mereka dah jatuhkan juga Chibi di arah yang berbeza. Dan kemudiannya satu persatu lagi pemain daripada team Vamos berjaya untuk dilesapkan begitu sahaja oleh pasukan Monster Vicious. Jadi sekarang ni masuk minit ke-12. Team Vamos memang mereka kena compact balik. Komposisi sebagai satu pasukan tu kena adil semula supaya mereka boleh kekalkan balik seimbangnya dalam permainan. Persoalannya tadi kenapa Raf tak nak balik sedangkan dia tahu ada dua orang yang berada lagi dekat dalam Land of Dawn untuk pasukan Vamos. Tapi tetap nak masuk. Tenang terlebih dahulu sekarang ini. Bermasuk minit yang ke-13. Lebih kurang 30 saat saja lagi untuk lot yang seterusnya mula muncul. Leonie, dia dah siapkan dah dia punya Blade of Heptasis. Untuk itemization yang berikutnya. Bagaimana kita saksikan permulaan avatar Dragon daripada Zon yang melaksanakan teamfight tersebut. Tetapi apabila salahnya targeting tersebut menyebabkan mereka yang menerima counter attack semula. Leonie mula untuk menunjukkan muka. Seolah-olah ingin membuka vision yang luas untuk pasukan Monster Vicious. Natko dah sampai. Klokun. Okey, bahkan tak terkena. Sedangkan itu adalah combo yang baik sebenarnya. Tapi sekarang ini pertarungan akan terus berlaku. Zon akan diberikan tumbuhan. Tapi Momo dah buka punya ultimate. Ditarik pula dua orang pemain. Pasukan Vamos perlu untuk berhati-hati sekarang ini. Natko akan dicari. Uni terus mendekat. Dia terus mengejar. Tapi tak ada yang tumbang. Ya, sebabkan mereka tahu sekarang ni kita dah ada lot yang kedua di bahagian bawah. Kalau satu pemain tumbang itu sebenarnya membenarkan untuk pasukan lawan mereka dapatkan kelebihan daripada sudut objektif, iaitu dapatkan Lord, dan juga pastinya apabila kurangnya manpower itu memudahkan lagi untuk pasukan tersebut dapatkan daripada sudut Lord, dapatkan lagi sudut kill, dan itu memudahkan lagi perjalanan pasukan tersebut. Tim Vamos kali ini percubaan mereka untuk dapatkan Lord di bahagian bawah walaupun dah pun dimulakan oleh pasukan Monster Vicious. Zon dan juga Gorgeous dah mula untuk menunjukkan muka. Adakah Gorgeous hanya akan sekadar menjadi tanda badan untuk tim Vamos? Namun untuk pasukan Monster Vicious, percubaan terbakar pemain di bahagian tengah. Zon yang rendah. Lompat avatar mereka dia tak terkena kepada sesiapa. Tapi Raf berjaya untuk mendapatkan pemain tersebut. Gorgeous cuba untuk melarikan diri. Uni melompat tapi tengok Leonie dekat mana. Leonie kacau. Klokun untuk membuka dia punya penggunaan Fatal Strike. Stresnya jadi Klokun kalau dia kena kejar sampai ke sudah. Agak susah untuk bergerak ke bahagian hadapan, terutamanya apabila zoning daripada Leonie sangat-sangat mengganggu dan mampu untuk menyebabkan Klokun batalkan pembukaan Fatal Strike pada bibil masa saja. Lot yang cuba untuk diberikan fokus oleh pasukan Monster Vicious. Tim Vamos juga mengintai peluang jikalau ada mana-mana ruang yang terbuka untuk dapatkan Lot pada kali ini. Okey, Quad Shadow dah kat situ. Dua orang ready je menunggu. Tapi Lot menjadi milik pasukan Monster Vicious. Tim Vamos perlu untuk merencanakan sesuatu perkara bagaimana mereka nak melakukan pertahanan. Jikalau tidak, punah harapan mereka sebenarnya. Satu saja mata lagi yang diperlukan untuk pasukan Monster Vicious. Lot dah keluar. Lot dah pun mula untuk berharap dekat bahagian atas. Staking daripada Bondos. Tengok dia punya Sky Piercer, dia dah 40 staking kat situ. 40. Ini memang jadi agresif juga untuk pasukan Monster Vicious. Bondos ada ruang yang cukup selesa, tetapi untuk pasukan Monster Vicious perlu untuk pastikan yang Bondos tak ada masalah untuk mengeluarkan poking damage ke atas pemain tim Vamos. Tapi untuk tim Vamos itu adalah perkara yang perlu untuk mereka jaga-jaga. Tambah pula kalau mereka perlu untuk mengharapkan high ground defense pada Klokun untuk lepaskan setiap kali serangan Fatal Strike. Klokun dah buka dunia Fatal Strike untuk melakukan pertahanan. Raf menerima damage yang besar. Dibakar-bakar pula pada waktu tersebut. Lot ini tak lagi mampu untuk menghancurkan inhibitor turret. Pintu untuk tim Vamos masih lagi kukuh walaupun ada cacat sedikit dekat bahagian atas.
Untuk pasukan Monster Vicious, ini adalah ruang yang agak selesa untuk mereka apabila kesemua menara di bahagian luar berjaya untuk dijatuhkan terlebih dahulu dan meninggalkan inhibitor turret sahaja untuk tim Vamos melakukan pertahanan. Untuk tim Vamos, selagi mana ada inhibitor turret untuk mereka, masih lagi ada ruang untuk melakukan pertahanan dengan sehabis baik. Tapi untuk pasukan Monster Vicious dah berada di posisi yang sangat-sangat positif. Mereka dah berjaya untuk menguasai permainan dengan sangat-sangat besar. Kalau ada percentage mungkin boleh katakan dalam 80% dah ada dalam genggaman pasukan Monster Vicious. Lagi 20% adalah bergantung macam mana tim Vamos boleh menyekat pergerakan daripada pasukan Monster Vicious. Lompatan mungkin akan dilakukan pada beberapa masa saja. Tapi posisi Leonie yang mungkin akan dijadikan sebagai keutamaan untuk dicari oleh tim Vamos. Saya suka sebenarnya posisi daripada seorang Leonie ini. Roma yang berkualiti. Tak dapat kill tak apa. Yang penting penggunaan VTX Strike tak boleh untuk digunakan. Namun Chibi dah mensedarakan situasi tersebut. 17 minit waktu perlawanan buat waktu ini. Pasukan Monster Vicious ungguli daripada segi ekonomi. Hampir untuk full itemization untuk kesemua pemain. Tapi bagaimana Leonie mengajak Natko dan juga Gorgeous berlari berkejaran. Okey, untuk minit yang ke-17 sekarang ni tak ada masalah untuk tim Vamos ataupun pasukan Monster Vicious, lebih kepada ketahanan mental mereka. Macam mana nak pastikan yang posisi tidak mudah untuk ditangkap. Tadi pun kita nampak kalau nak cerita pasal damage gila untuk kedua pasukan, Clokun dan juga Bondos dah nak siapkan hampir kesemua itemization mereka hanya dengan satu saja lagi tadi. Jadi untuk dekat sini tim Vamos ataupun Monster Vicious mereka memang akan meletakkan harapan yang sangat-sangat tinggi untuk pastikan mid laner mereka mampu untuk keluarkan output damage yang cukup tinggi. Tapi untuk Chibi, kali ni kita boleh nampak prestasi daripada Chibi yang akan jadi tunjang utama juga untuk tim Vamos. Macam mana nak mematikan langkah pemain-pemain daripada pasukan Monster Vicious. Tidak mungkin mereka nak hanya harapkan kepada Clokun. Disebabkan Clokun juga mudah untuk ditangkap. Leonie boleh terus saja pergi ke bahagian belakang dan dapatkan Clokun, dan kemudiannya jadi lagi sukar untuk tim Vamos nak mengeluarkan output damage kepada pasukan Monster Vicious. Bondos langsung tak ada kematian. Walaupun Leonie kacau pemain tim Vamos, tapi adanya Momo, adanya Raf yang boleh untuk membantu Bondos sebenarnya. Tetapi Lord telah pun mula muncul pada waktu ini. Tim Vamos ni akan mulakan Lord ini terlebih dahulu. Tapi kita tengok bagaimana VTX Strike telah pun dibuka ini melompat juga. Zon pun nak ikut lompat. Diorang pun main yang rendah untuk pasukan Monster Vicious. Raf telah pun dijadikan mangsa terlebih dahulu. Master kill untuk Bondos. Chibi pemain kunci dah pun tumbang dulu. Tapi Zon juga akan jadi mangsa. Mungkin immortality dah pun dipecahkan. Gorgeous perlu untuk melarikan diri, tapi Bondos nak kejar. Gorgeous nak lari mana? Gorgeous pergi mana? Gorgeous hilang. Marco seorang-seorang Leonie berjaya untuk ditumbangkan. Kali ini mungkin pasukan Monster Vicious akan cuba untuk mendapatkan inhibitor turret dekat bahagian tengah. Ada lagi satu je minion, boleh ke tu? Namun Natko akan cuba untuk melakukan pertahanan, mereka fokus kepada Natko dulu. Pasukan Vamos punah harapan mereka untuk pergi peringkat berikutnya. Monster Vicious menghancurkan harapan tim Vamos. Monster Vicious berjaya untuk meneruskan perjalanan mereka di lawan bracket final. Namun untuk tim Vamos, mereka terpaksa akur apabila perjalanan mereka untuk LPL MY musim ke-16 terhenti sampai di sini. Tersenyum lebar untuk pasukan Monster Vicious, menjadi pasukan yang masih lagi perlu untuk jalan lagi jauh. Lepas nak kena hadap best of 7 pula. Menunggu mereka, siapa lagi kalau bukan CG Esports yang menunggu mereka di peringkat lower bracket final. Tim Vamos terpaksa akur. Kekalahan mereka pada kali ini juga menghentikan perjalanan. Tiada lagi peluang kedua untuk tim Vamos. Keluar tewas bersama pasukan Monster Vicious, 1-3. Bagaimana performance daripada pasukan Monster Vicious? Cukup baik daripada pasukan Monster Vicious.